Assalamualaikum, welcome back to my channel Family Kecil. Okay guys, so bismillah. So kita buka Amsali dengan video. So korang pun tahu yang Amsali ni sebenarnya influencer yang suara dia tu, dia lelaki tapi suara dia tu macam unik sikit. Kalau korang tahu Amsali ni, korang mesti kenal lah dia siapa kan. So jadi aku nak buat reaction ataupun aku nak tengok video dia, apa reaction aku bila dia cover lagu-lagu yang dia nyanyikan. So kita tengok video pertama dulu Yap, aku nak tengok video ni. Okay. Habis pikir kurangku di mana kau tega melepaskan aku. Jauhku menatap namun terlalu jauh. Imajinasiku terberat. Kalau korang tahu, dia ada sedikit suara yang lunak ataupun smooth ataupun lembut. Okay, dekat situ korang boleh tengok, dekat situ korang boleh dengar bila dia menggunakan falsetto. Okay, bila dia menggunakan falsetto, kalau korang nampak agak meremang sikit di situ. Tapi tak apa, kita next lanjutkan lagi. Terdiam aku, beku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal ku pilih kamu. Gila geng, sumpah geng, dia punya suara tu bukan setakat unik, dia punya kelembutan ataupun kelembapan dalam lagu tu 100%. Feel dia tu, wow. Okay. Tak apa, next video kita dengar lagu lagi. Ni apa? Kembalikan lagi senyumku yang manis seperti dulu. Ku rasa kini aku tertahan menahan luka yang amat dalam. Sumpah dah, aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya feel tu sampai tau. Aku dengar sekejap je pun dah nak nangis ni. Dia punya feel tu meremang. Aku dah nak tengah sesama, tambah sesama lagi. Hai. Tak apa, kita lanjut dengar lah. Okay. Kembalikan lagi senyumku yang aku tak betah begini. Semenjak gila guys, jiwa luka ku kehilangan. agak-agak kalau aku suara aku macam tu, orang rasa macam mana? Tapi tak mungkin lah suara aku macam tu. Lambat lagi. Gila-gila lah geng. Memang tak boleh dinafikan, memang tak boleh diceritakan, memang tak boleh entahlah, tak tahu nak cakap apa dah. Memang suara dia bagus. Kenapa aku sebab bagus? Feeling ada, kelembapan ada, apa lagi, falsetto ada,
keunikan ada, melodi ada. Aku memang tak tahu buat muzik, tapi aku tahulah setakat basic tu tahulah. Walaupun suara aku ni tak sedap mana. Oh my god. Wow. Tapi ya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Tak apa, kita next lagi video. Rindu aku sangat rindu kamu. Terasa sejak kau masih ada di dekat. Wow, healing guys. Main macam Tak mudah aku melupakan dirimu. Di saat aku terbangun dari tidurku. sah. Dia lepas broken guys. Aku rasa Amsyali ni lepas broken. Kenapa aku cakap lepas broken? Korang nak tahu kenapa? Sebab kalau dia nyanyi lagu ni, dia rasa macam kena tau. Belakang laut dia nyanyi lagu ni, ombak ni. Dia entahlah, aku pun tak tahu nak komen apa. Apalah, korang tengok je lah sampai habis. Rindu aku sangat rindu kamu. Terasa sejak kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku sendiri. Memang tak dinafikan lah. Amsyali Ri pula doh. Amsyali pinjam sikit suara, boleh tak? Kejap lagi pulang balik lah. Hari demi hari telah ku lewati. Tak pernah aku bersamamu lagi. Aku bagi. Tak pernah aku menduga kau akan pergi tinggalkan aku. Next video lah. Mas, kita mau kemana? Ya, Mana ini? kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, kita pulang aja. Pulang ke mana? Kok Indo? Nggak apa-apa, kita pulang aja. Mau mas? Jangan kau berhenti. Kau telah lelah berlari hingga saat ini. Sorry guys, gua kebawa emosi ini. Gak apa-apa, kita next. Perlahan-lahan kayukan sampan. Jangan kau berlalu tuju. Bahaya. Next. Kan bersinar lagi. Aku paling tak suka lah lagu Apacik ni. Sebab apa? Pasang lagu tu yang auto. Kau faham je lah. Aduh, sakit pinggang lah. Di dunia tapi Kenapa aku kata tak boleh? Kenapa tak boleh lah lagu-lagu dia ni, lagu-lagu Amsyali ni. Dia cover semua lagu jadi sedih, kau tahu tak? Yang tadinya lagu tu semangat jadi sedih. Kau faham kan maksud aku kan? Yang tadi lagu tu lagu penuh jiwa dan raga, jadi lagu melodi sedih. Aku tak boleh macam ni. Bila dia nyanyikan lagu sedih, aku pun ikut sedih kak. Walaupun aku tak tahu aku sedih untuk apa. Tak apalah. Next lah. tidak pernah ku bersoalkan takdir dan ku percaya semuanya. Kenapa ada dua? Mana satu yang asli? Tak ada, gurau. Ku terima segalanya, namun Idiot dia. ku mengalah Tak boleh nak follow. kepastian
Hai guys, so saya Amshani. Saya ingin menceritakan tentang diri saya sepanjang saya menjadi content creator di TikTok. Di TikTok. Ku ingin menjadi mimpi indah di dalam tidurmu. So nama betul Amsyah adalah Muhammad Amir Syafiq bin Muhammad Sadri dan nama dia bukan Amsyali, nama dia Muhammad Amir Syafiq bin Muhammad Sadri. Nama dia. Nama sebenar dia itu. Korang kena ingat. Tapi nama panggilan dia Amsyali. Katan untuk Amir Syafiq tu menjadi Amsyah. So ramai orang kenal saya dengan panggilan Amsyah lah daripada. Lepas tu Lee tu apa? Kalau dah Amsyah depan, Lee tu mana? Nama betul saya iaitu Amir Syafiq. Ada orang panggil Amir Syafiq, tapi dalam keluarga dan okay guys, sorry guys kalau korang ada bunyi-bunyi yang tidak diizinkan, ada bunyi-bunyi yang tidak mengundang. Aku minta maaf kalau bunyi-bunyi tersebut tak mengundang kalian. Sebab apa? Sebab aku tengah sesama. Aku sesama pun aku still buat reaction tau. Tapi tak apa, kita teruskan reaction kita. Walaupun aku tak tahu apa next reaction dia. Tiba-tiba Amsyali jatuh ke apa ke. Kita tak tahu. Tak apa, kita lanjut. Kawan saya lah. So sepanjang Amsyah menjadi content creator, pelbagai cabaran, risiko, dapat banyak sangat ilmu daripada content creator yang lain. Betul. Nak jadi content creator ni bukan senang guys. Bukan senang. Bukan senang. Jatuh kamera aku. Sama je. Okay, nak jadi content creator pula. Nak jadi content creator ni bukan senang guys. Dia ada liku-liku cabaran-cabaran. Dia macam lagu Samudra. Aku pun tak tahu. Tak ingat lirik dia. Tapi memang nak jadi content creator ni memang penuh cabaran. Kunci dia satu je, don't give up. And create the content. And again. Sampailah kau jadi konten tersebut. Okay. So next. So last video lah Mak I suruh break you tak pandai nyanyi lagu Hindustan. Kasih ambil kau. Siapa maknya? Siapa suruh break? So yang mana yang cakap mak dia suruh break sebab tak pandai nyanyi lagu Hindustan? Korang pergi tengok dia nyanyi lagu Hindustan. Bukan main sorap lagi. Okay, let's go. दीवानी हो गई मरहम में से तूने लगाया रूहानी रूहानी रूहानी. Aku dengar Ruhainis. So aku tak faham lagu Hindustan. So itu saja. So guys, apa reaction korang tentang Amsyali ni? Okay, apa pendapat korang? Okay, keunikan suara dia yang lembut dan semuanya perfect. Daripada segi nyanyian English ke Melayu ke apa pun genre. Sorry guys, ada masalah teknikal tadi. Okay, so apa pendapat kalian dengan Amsyali yang mempunyai suara keunikan yang sangat-sangat lain daripada yang lain lah. Apa pendapat korang? Okay, sila komen dekat bawah. Okay, so guys, itu saja untuk hari ini. Untuk aku reaction Amsyali, walaupun aku tak adalah sepandai kelas vokal lain, tapi aku tahulah sedikit tentang vokal. Tapi apapun, stay tune. Jangan lupa like, subscribe, comment and unmute. Like, subscribe, comment and unmute. Jangan lupa benda tu, okay. So kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye.